Razia tahun 2015, kenapa masa jam aircon kurang sejuk? Oh, kalau jam kurang sebut, tanyanya kenderaan itu thermostatnya dia taruhkan to the maximum. Iaitu kotak-kotak putih, kotak biru tu, dia taruh kepada maksima sejuk. Sebabnya thermostat ni adalah temperature. Tak boleh kita bagi dia sampai maksima. So, dia akan menjadikan freeze. Jadi sejuk. Bila dia freezing, dia akan jadi sejuk, jadi ais di dalam kita punya sistem. So, dia akan beku. So, kondenser tidak dapat menyalurkan gas dengan baik. Itulah sebabnya dia akan jadi panas. So, dia sepatutnya letak pada setengah dan kita tidak boleh on aircon waktu high speed. Enjin RPM melebihi 2, kita tak sesuai untuk on aircon. Sebab dia akan jadi sentak. Sentak aircon pump akan jadi rosak. Jadi kemungkinan bawa pergi ke kedai aircon. Jangan bawa pergi kedai mekanik. Bawa pergi kedai aircon untuk servis dan betulkan balik dia punya kondenser. Jadi, nak upkan aircon tu, start kita buatlah kata 1 suhu dia, kan? Tiba-tiba panas, kan? Ataupun kita boleh agak-agak cuaca tu macam mana hari ni. Okey, masa panaskan kenderaan, bila dah panas, bila on aircon terus pergi pada 2. Tak apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita buat sekejap. 1, 2, 3, 4, 5 kita on aircon. On aircon tu bila dah on tu tak kira lah. Nak speed 1, speed 2, speed 3 tak kisah. Jadi apa-apa pun biarkan dia dulu bergerak. Nanti bila dah bergerak kita boleh speed tambah. Tetapi speed boleh drop, boleh turun, tetapi tidak boleh off. Jangan on aircon waktu high speed. Ini akan jadikan sentap. Bila dia sentap, dia akan tarik aircon pump. Bila aircon pump tarik, dalam tu akan menjadikan satu ketegangan. Dipanggilkan frost. Bila dia punya frost itu berlaku, dia piston kecil-kecil dalam kompresor akan boleh menjadi rosak. Rosak, tak lama lagi panas, sekejap lagi sejuk, sekejap lagi panas, sekejap lagi sejuk. Lepas tu dia tarik poket kita. Pasal mestinya.